Kalian sekali dah nak kat Stadium Paro je, dah nak dia bola. Negeri Sembilan lawan Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Rayman Don. Channel saya Muhammad Iman. Tajuk saya hari ini adalah Stadium. Kalian, Ryan dah lama tak buat video sebab Ryan ada exam. Lepas tu, ada pula pertandingan bola sepak yang Ryan sangat meminati. Ryan ajak Papa pergi juga walau macam mana pun. Bukan jauh sangat kat Stadium Paro ini. Dalam keadaan terpaksa, Papa pun ikutlah juga. Dah lama kami tak ke stadium ni. Saja je nak meramaikan, nak release stesen masa periksa hari tu. Orang mula memenuhi stadium dari jam 6 petang. Peminat-peminat bola sepak dari seluruh Negeri Sembilan. Lagu-lagu dan laungan dari Ultras Nogori. Permainan dimulakan, Ryan sangat excited. Penonton mengharapkan pasukan tuan rumah akan menang kali ini. Namun bola itu bulat, apa-apa boleh berlaku dalam tempoh 90 minit. Kali ini, corak permainan Negeri Sembilan agak lemah. Semua serangan balas Negeri Sembilan dapat dipatahkan. Seramai lebih 25,000 penonton memajiri stadium bagi perlawanan ini.
Serangan pasukan Selangor pantas dan berkesan. Serangan pasukan Negeri Sembilan mudah dipatahkan oleh pertahanan Selangor. Pertahanan Negeri Sembilan yang lemah menyebabkan pihak lawan berjaya menyumbat gol bertalu-talu. Walau bagaimanapun, pertandingan kali ini dimenangi oleh Selangor FC 04. Satu kekalahan bagi Negeri Sembilan yang agak mengejutkan. Tapi tak apalah, kalah menang adalah adab pertandingan. Ryan berharap Negeri Sembilan akan terus membaiki kesilapan dan akan menang di perlawanan-perlawanan berikutnya. Nah, itu je dah video saya kali ini. Stadium kalian, sekalian jangan lupa subscribe, tekan je yang like, share dengan kawan-kawan kalian ya. Okay, so jangan tengok orang iman lagi ya. Okay, so terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, jumpa di next video.